Kali ini kita main Dragon Fighter Evolution 2. Kali ini saya akan guna Zeton dan lawan kita random. Okey, kita akan guna Zeton untuk lawan Alien Baltan. Okey, misi saya ni hanya bunuh 5 kaiju je. Sebab ni entah sebab kejap, saya dah tahu. Kalau saya kata yang ni boleh bunuh banyak raksasa. Tapi kalau baik sangat nanti bosan pula, baik 5 je. Kita bunuh 5 kaiju. Okey, kita lawan dia. Ya. Sekejap, aduh susahnya jadi Zeton. Aduh, dia tahu. Hop. Okay, kita cekik dia. Okay, lagi kita tunggu dia. Ya. Lepas tu kita cekik dia. Okay, dia akan bagi bantuan dia sebab kami biru tu. Bila masa boleh jadi macam tu pula tiba-tiba. Entah macam mana boleh sampai situ. Kita cekik sampai biru tu tak ada, bagi dia tak boleh dapat bantuan. Ya, hentak dia kuat-kuat. Atau macam ni, saya akan buat ini sampai video saya tinggal sikit. Tunggu dah. Saya akan buat video ni sampai 10 minit atau 13 minit macam tu. Ya, tumbuk dia. Tumbuk kepala dia. Oh, dia tahu. Tengok, macam mana? Oh, tiba-tiba ada. Macam mana serangan macam tu ada dekat apa? Kalau dia dah jatuh dia buat kuasa tu, dia tu tak tahulah. Mungkin kita cuba. Ya, kita cuba campak dia. Okay, kita dah boleh guna kuasa. Jom kita tengok kuasa Zeton apa. Okey, tembak. Mati. Win. Lawan seterusnya kita apa? Gomora, kita akan lawan Gomora. Kita sepak Gomora. Ya. Sepak dia. Kita sepak Gomora. Kita spam sepak kat dia. Ambil kau Gomora. Okey, Gomora tahu kita sepak-sepak dia. Oh.
Sepak dia. Sepak. 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 Sepak Gomora. Okey. Aduh, dia marah. Dua. Tapi Gomora tahu dia aduh, dia boleh tanduk dia. Okey. Cekik Gomora. Ni efek dia apa kalau sampai biru-biru Gomora? Kita cuba. Ya, sepak Gomora. Tak ada apa-apa pun. Okey. Ekor dia tercabut. Kalau sampai biru tu hati dia, ekor tercabut. Tembak dia lah. Gomora telah meninggal. Winner. Seterusnya kita apa? Oh, Tyrant. Okey, kita lawan dia. Terbaik sama lagi. Ada dia lawan Balta tu. Okey, kita sepak kat dia lah banyak-banyak. Okey, kalau satu cekik dia. Okey, jatuhkan dia. Dua kena damage. Okey. Lepas tu kita campak dia. Apa efek dia kali ni? Tak ada apa-apa yang terjadi. Okey. Okey, kita jatuhkan dia. Kalau saya kena lawan S-Killer, saya kena setting sesuatu kalau lawan S-Killer. Sebab tak tahu kenapa. Semoga kita tak lawan S-Killer. Sebab susah nanti nak kena tukar balik. Okey, kita cekik dia. Ya. Kita jatuh ke Thailand dan kita sepak-sepak dia. Hilang sepak. Kena serang. Alamak. Sekejap, cekik dia. Jatuhkan dia. Apa macam tu? Okey. Dia tembak Thailand. Ya. Okey, rasa saya kena buat satu sebab lama. Okey, ni round terakhir. Sebab saya tak boleh buat lama sangat. Nanti sebab video saya ni boleh buat sampai 15 minit je. Okey, lawan terakhir kita siapa? Alien Magma.
Ni tempat lag ke? Lah, tempat lag. Tapi tak apa, kita cuba sabar juga cari sampai tempat ni. Sepak dia, tak jadi nak serang. Kita cekik dia. Alien magma ni, lepas tu kita jatuhkan dia. Ya. Ada benda tembak. Ada benda tembak dia ni. Okey, bantuan di mana? Bantuan dia tembakan. Mungkin bantuan dia tu tembak tu yang putih warna kuning tu. Kita cekik dia. Lepas tu kita jatuhkan dia. Okay, nak perisai sangat, kita kasih dia cekik. Cekik. Okay. Ya. Tembak dia. Okey, menang. Okey guys, video kita sampai sini aja. Okeylah, bye.